buka akaun Ultima Markets anda. Langkah 1, lawati ultimamarkets.com dan klik buka akaun. Langkah 2, isi maklumat anda dan klik hantar kod. Semak peti masuk email anda atau folder spam untuk mendapatkan kod pengesahan. Masukkan kod tersebut, setuju dengan terma dan syarat dan klik buka akaun untuk meneruskan. Langkah 3, log masuk dan sediakan akaun trading anda. Semak email anda untuk akses client portal dan log masuk. Lengkapkan maklumat peribadi anda. Pilih MT4 atau MT5, pilih jenis akaun dan mata wang, setuju dengan terma dan syarat dan klik seterusnya. Akaun Ultima Markets anda kini telah berjaya direka. Langkah 4, sahkan identiti anda dengan klik pengesahan ID. Masukkan maklumat peribadi anda tepat seperti yang tertera pada dokumen pengenalan diri. Muat naik lesen memandu atau kad pengenalan atau pasport atau permit kediaman. Pastikan nama anda sepadan sepenuhnya dengan dokumen yang dimuat naik. Klik teruskan. Setelah disahkan, anda akan menerima email pengesahan bersama maklumat log masuk akaun live MT4 atau MT5 anda. Sila pastikan untuk menukar kata laluan atau default password selepas log masuk. Langkah 5, pergi ke profil dan klik perakui sekarang. Muat naik salah satu dokumen berikut: bil utility atau penyata bank yang dikeluarkan dalam tempoh 6 bulan terakhir. Selepas diluluskan, akaun anda akan diaktifkan sepenuhnya. Tahniah, anda kini boleh mula berdagang dan membuat pengeluaran dengan Ultima Markets.